Okay, ini untuk video demo yang kita yang seterusnya. So, hari ini demo kita akan ke bahagian team. Apa itu team? Okay, ya. Okay, apa itu team? Team ni adalah kita boleh, kita ni account owner lah, kita sebagai owner. Kita boleh set staff ni. So, untuk satu account ni kita boleh add berapa user kita boleh? 10. 10 tu maknanya sekali dengan owner lah. Kira macam saya ada 4. So, kira ada 4 lah sekali owner. Kita boleh letak team kita lagi banyak sampailah cukup 10. Tak masalah. So, apa yang ada kat sini? So, kita boleh add user kat sini lah. Kita letak nama, nickname dia, email address, status, aktif, tidak aktif, role dia sebagai staff atau management, department apa dan duduk, tu password. Okay, password ni kita buat lah macam untuk buat staff kita buat semua sama. Lepas tu bagi dia orang reset sendiri lah password dia orang. Then untuk bahagian access ni lah, staff tu dia boleh access apa je dalam tu. Okay, dashboard ni dia memang boleh lah, semua orang boleh tengok. Yang edit dashboard ni tak semua orang boleh. Kan untuk management kita klik lah, management saja boleh edit memos, note dengan link tu. Okay, then office tool apa yang dia boleh tengok, marketing tool apa dia boleh tengok, printing tool apa dia boleh tengok. Cuma tick saja. Kalau antik, staff tak boleh tengok lah. Waktu task management, tracking, ikutlah team chat, lepas tu storage, profile dan contact us. So lepas dah tuan-tuan dah pilih tu, tekan save sajalah. Then create lah user macam ni. Okay, dah lepas create, setiap staff akan dapat satu QR code lah, QR code khas untuk setiap seorang. So QR code ni boleh lah untuk macam untuk kita close job ataupun most job menggunakan phone lah. Inilah QR code dah. So QR code ni boleh tuan-tuan letak di macam buat ID card kan. Letakkan ID card tu dia scan. So tak perlu mereka buka PC lah untuk tengok QR code ni. QR code ni hanya boleh tengok, yang boleh tengok pun hanyalah owner. Then selepas QR code kita ada assign link tab ni. So link tab ni, fielder ni dia boleh tengok apa saja. Dia boleh tengok, kita boleh pilih lah. Macam saya ada 3, ada manager, HR manager dengan director. So saya buat semua saja, dia tak boleh tengok. So dia tak boleh nampak langsung link tab tu kat situ. And then kita nak edit. Apa kita nak edit? Kita nak edit yang tadilah, password mungkin setengah customer pula, setengah staff telefon password, kita pilih tolong reset ada kat sini lah. And then ni kita tengok mungkin dia tukar rule situ, kita tukarlah sini. And then pipeline, kita buat pipeline default apa dia boleh guna. Kalau macam default ni macam contoh dia designer, kita buat bagilah untuk dia designer saja dia boleh move. Yang lain dia tak boleh move. Dia macam dia tak boleh kacau lah pipeline orang lain. Macam tu lah. Kita akan save. And then kita boleh delete lah. Delete staff tu. So itu sahaja untuk bahagian team. Kita akan terus ke demo yang lain pula.